So kita baru check in. Wow, harga bilik dia dah lah tak ada lift ya. Harga bilik dia untuk deposit saja RM700 ya. And there's no lift. Okay, korang aku tengok Ini bilik paling murah ya dekat sini. Golden Beach Resort. Harga dia 480 satu bilik ya. Kena naik tangga. Nak buat room tour sikit tak korang. Ini bilik pertama dekat Krabi. Bilik ni bilik bajet je, tapi dia betul-betul kat depan pantai Golden Beach Resort Krabi. Pintu yang korang masuk pintu biasalah ni aircon ni. Sebelah dia toilet. Lepas tu this is the toilet. Okay. Saya toilet dekat sini ada hair dryer, ada cotton bud, shower cap, lepas tu ada gel, shower gel, hand wash, body lotion, lepas tu ada cup, toothbrush tak ada, cermin sebesar lam, towel ada 4 dia bagi, towel kecil 2, ada bathtub, okay, ada bathtub, toilet bersih, tong sampah, tisu, okay. Dan toilet, wardrobe. Okay. Wardrobe dia ada 3 pintu. Okay. Ada payung dia sediakan. Ada safe box. Lepas tu ada laundry bags. Lepas tu boleh gantung. Ada hanger dan tempat gantung I think. Okay. So I think sama lah kot sebelah kan. Dia bagi slipper juga. Slipper. And then ni ada another cermin. Cermin. Lepas tu dia boleh letak luggage, ada macam tempat duduk I think. Lepas tu almari, tempat meja macam ni. And dia ada drinking water, cawan. So bawah ni ada peti ais. Adalah water heater kat sini. Water heater, cup, tea, Nescafe semua tu. Lepas tu peti ais. Okay. Peti ais dia. Okay, lantai ais dia boleh simpan makanan. And then ni lah. Okay. Saya kat sini, ni ada cermin. Okay, ada laci biasa, tong sampah, tempat duduk. And this is the bed. Besar tu bilik ni, nampak tak? Korang boleh imagine tak besar? Okay, ada TV, cermin, tempat duduk ada 2 dekat sana. Lepas tu, design dia macam ni lah. Dia simple je. Tapi yang bestnya, dia 20 meter daripada pantai. Sana pantai. Okay, buka. Ada tempat duduk 2 plastik kat luar. Boleh sedia baju basah kat sini. And then this is the view kolam. Okay, nampak direct terus. Cantik. Cantik lah. And kolam ni besar juga tau. Besar. So kita pergi makan dulu. Lepas jalan-jalan pantai. Lepas boleh terus mandi. Kat sini tak ada lift tau. So hotel dia semua tangga. Nampak tak? Tangga. Ni 2 tingkat 1, 2. Dia dekat depan pool. Ya Allah. Inilah pantai Aunang. Betul-betul depan kita orang punya hotel. Cantik. And this is dah nak sunset. Cuma tu lah ada awan lindung kat sana. Everywhere. Cantiknya. Dah sunset. Cantiknya. Ada kids kat sini tengah main. Lepas tu ni tempat makan dia. Macam yang ni kan dia punya buffet kan. Tempat buffet makanan. Lepas tu ni tempat kafe tepi pantai dia cantik. Hadap view. Ada pentas siap. Malam meriah lah sini. Kita now sarapan dekat hotel. Lambailah. Comel adik. This is Krabi. Wow, cantiknya. Ni dia punya tempat sarapan. So, kita masuk kafe lah. Kita masuk kafe. Lepas tu buffet area dia dekat dalam tu.
Ada stage, dia ada lobby. Kat sini lobby dia, ni tempat bersarapan dia. Sana ada pantai. Best tempat sarapan ni hadap pantai. Tapi tu 2 seater, ni ada 4 seater. So kita orang ambil ni. Lepas tu, okay, ni ada fruits. Buah-buahan ni korang boleh lah ambil. Macam buah juga. Dia ada yogurt. Lepas tu ada fruit salad ni. Okay, dia tak halal certified. So kena pada pilih tau. Buah-buahan mungkin. Okay, ni kopi. Buah-buahan korang pilih lah yang mana yang ni je. Omelette, boiled egg. Mana ada omelette, boiled egg. Ni macam salad lah. Salad tu boleh lah. Ni memang fresh ni. Okay, so basically sarapan dia tak halal certified. Tapi kalau buah-buahan, sayur, salad macam tadi tu, tanpa dressing, korang boleh lah makan. Macam tu. Kalau yang ni tak boleh lah. Yang ni memang tak halal. Sebab tu aku tak promote pun. Dia sarapan macam ni je lah. Kalau korang ada sarapan yang korang bawa daripada bilik, boleh je panaskan dekat sini. Dia ada microwave. Lepas tu kan, kalau nak tengok dia punya, dia ada satu villa. Macam kawasan villa. Ni pantai, hotel depan tu pantai. Best gila. Okay, this one the villa. Ini villa depan pantai. Ini villa garden, iaitu pool. Belakang tu ada hotel untuk pool, bilik-bilik kat tepi pool. Ni villa. Yang ni satu malam dalam 600 macam tu. Best gila ni villa ni. Tada, jalan je kaki terus sampai pantai dah. Bestnya. Okay, this is the villa. Cantik kan? Ni villa tepi pantai, sea view. Tak banyak je, 6 unit je. Betul-betul hadap pantai. Depan ni je pantai. Sana lobby. Sana cafe hotel. This one pula kolam, swimming pool. Lepas tu sini ada lagi villa. Tapi ni villa garden. Yang ni dekat lah dengan kolam. Ni depan kolam je. Ni dalam garden view punya villa. Ni garden view punya villa lah. Hotel ni memang tak ada lift. Dia tangga je. Fully tangga. Terpulang kalau dapat yang bajet memang tinggi lah, tingkat 3. Kalau yang mahal, bayar mahal sikit, dapatlah bawah je. Tingkat bawah. Okay. Tu je lah kan. Hotel tour. Depan swimming pool ni swimming pool. Belakang lobbynya ada restroom. Toilet dia cantik. Toilet dia bersih ya. Tak boleh mandi buang pasir. Tak ada. Cantik toilet dia. Tak nak lah ambil video toilet. Yang penting toilet dia bersih.